Welcome back to my channel One S Machinery. Okey, depan saya ni ada chainsaw steel MS170. Kita nak tunjuk macam mana cara pasang dia. Okey, sebelum lanjut video ni, korang jangan lupa like, comment, share and subscribe channel ni. Let's go. A few moments later. Assalamualaikum. Okey, sebelum kita pasang, kita buka dulu apa saja yang ada dekat dalam kotak chainsaw ni. Okey. Kita kasih keluar dia punya part-part dia. Okey, pertama sekali korang akan dapat dia punya warranty card. Kalau steel original dia ada warranty card lah. Okey. Lepas tu dia punya manual book. Ni manual book dia. Spanner plug. Kalau steel original korang tengok spanner plug dia dekat sini dia ada tulis steel. Setiap part-part dia ada tulis steel . Ni dia punya rantai. Okey, untuk steel MS170 ni dia punya panjang papan 16 inci. Okey, ni dia punya cover bar dia. Ni chainsaw dia. Steel MS170. Okey, sekarang kita nak pasang dulu. Kita kasih keluar, ni dia punya papan . Okey, untuk papan dia ni, korang tengok sini. Dia made in Germany . Ni steel original lah. Okey, kita buka dia punya nut cover ni. Okay. Lepas tu kita pasang dia punya bar ni. Okay, untuk satu MS170 ni dia boleh masuk papan untuk 16 inci lah. Okay, sekarang kita adjust dulu dia punya bar ni. Kat sini dia ada skru kan, kita adjust dulu sampai pergi ke belakang. Okay. Lepas tu kita masuk dia punya papan ni. Okay. Untuk steel original dia setiap macam rantai pun dia ada tulis steel kat sini . Korang tengok dekat dia penyambung ni ada tulis steel. Ni untuk steel original lah. Okay, nak pasang dia ni jangan terbalik . Korang tengok dia mata tajam ni, dia malah ke depan. Senang cakap dia, yang kecil ni depan, yang besar dia sebelah belakang . Okay, dah masuk macam ni. Kita masuk dia punya cover ni. Okay, tengok betul-betul dia masuk . Dia rapat, dia tepi ni dia rapat. Baru kita pasang dia punya nut. Okay, dah nampak, dah pasang macam ni. Tak payah ikat ketat dulu. Adjust rantai dekat sini. Korang tengok dekat sini ada satu nut untuk adjust rantai bagi dia ketat ni. Ni sekarang masih longgar kan. Okay, pusing dekat sini. Okay. Okay, dah macam ni. Lepas tu kita ikat dua nut ni lah, ikat kuat .
Okay, kita dah pasang macam ni. Korang tengok dekat sini ada 2 tank Yang sebelah belakang ni dia petrol, dia campur tuti. Okay, sebaik-baiknya korang guna tuti steel lah. Untuk sukatan tuti dia 1,5 liter petrol, korang letak 2 tudung setengah ni. 2 tudung setengah ataupun 3 tudung. Okay, yang sebelah depan ni untuk minyak hitam. Minyak hitam ni untuk licinkan dia punya rantai ni. Bila korang potong, dia akan keluar ikut rantai ni lah. So bila pokok tu bergetar, dia tak akan sangkut lah. Okay, untuk yang ni dia punya function ni untuk brake. Bila korang dah start, korang nak letak takut budak-budak ke apa, guna korang brake ni. Bila brake dia tak akan pusing lah. Dia akan mati rantai ni. Okay, bila korang nak pakai balik, korang bagi free dia. Tarik ke belakang sampai dia bunyi, tag. Dia baru boleh pusing. Okay, untuk steel MS170 ni, panjang papan dia 16 inci. Untuk dia punya cc 30.1 cc lah. Ni kalau korang nak buat kerja-kerja tebang pokok, ataupun kalau korang nak potong dahan-dahan pokok dekat atas ni pun sangat sesuai sebab dia ringan. Yang ni dia ringan. Lagi satu, dia chainsaw ni dia heavy duty lah. Ni dia tahan lasak. Okey, untuk nak hidupkan dia, korang tengok dekat sini cara-cara nak hidupkan dia, korang isi minyak dulu. Lepas tu tekan throttle ni. Tekan throttle ni, korang tolak cok ni pergi bawah. Bawah sekali. Okey, lepas tu korang start dia. Start, bunyi sampai macam nak hidup. Tekan throttle ni, lepas tu tolak cok ni pergi I. Lepas tu korang tarik je. Tarik sampai dia hidup. Korang jangan tak tarik cok. Kena tarik cok Korang yang nak mencari chainsaw ataupun mesin rumput, korang boleh terus walk in dekat HQ1S Machinery Seri Petaling. Kalau korang suka dengan video saya ni, korang jangan lupa like, comment, share and subscribe channel ni. Assalamualaikum.